boleh tidur dulu Jenggo. Action action. Bagaimana perasaan? Mantap. Seawal jam 7 pagi lagi, kami telah terpacak di Jeti Amir yang terletak di Teluk Intan Perak bagi merasakan dan menikmati pengalaman memancing udang galah dengan menaiki houseboat di sepanjang Sungai Perak ini. Masing-masing teruja untuk merasakan pengalaman kali pertama memancing di dalam houseboat Teluk Intan yang belum tentu menjanjikan apa-apa hasil tangkapan. Sasaran kami adalah udang galah kerana di sini antara lokasi yang sesuai untuk memancing udang galah. Lagipun harga houseboat ini pun untuk 12 jam taklah mahal sangat. Kira mampu naiklah. Houseboat yang dinantikan telah tiba di Jeti Amir. Tibalah masanya untuk memunggah peralatan memancing dan makanan ke dalam bot ini. Houseboat ini boleh muat antara 10 hingga 12 orang. Di dalam ini dilengkapi dengan tandas, dapur, peralatan memasak, sinki dan ruang untuk solat, berehat atau tidur. Okeylah tu jika kita nak mengembara selama 12 jam di persisiran Sungai Perak ini. Selesa dan rasa selamat ketika berada di dalamnya. Pengalaman kami sepanjang berada di dalam houseboat ini memang terasa best sangat. Yelah kan, kita boleh bergerak mencari spot udang atau ikan. Kalau tak dapat kat sini, kita boleh berpindah ke lokasi yang lain. Jom kita saksikan rezeki dari hasil tangkapan kami pada hari ini sepanjang pengembaraan kami di sepanjang Sungai Perak di Teluk Intan ini. Cantik, cantik, cantik. Boleh terbang ke sini ni. Kalau dia terbang sini je. Cantik tak? Cantik. Sangkut tadi ada. Nampak tak dia buat sangkut? Saya sini ni. Cik, janganlah sangkut lah. Ada. Ada. Itulah spot dia. Dia tengah makan jadi kacau. Kau lah pergi ni. Boleh tidur dulu Jenggo. Action action. Aku letak umpan. Semua ada keberkatan. Kau cakap dia ada makan. Dia ada makan tu. Sangkut tang yang tu latih. Oh. Kena sini. Kena ke? Sekali dua. Tak. Bertelur lagi. Oh, ini kan. Makan duri. Itu gelama dah. Gelama. Siang. Oh lah tadi. Lepas. Betul. Zul. Duri jaga. Duri sampai duri. Sok. Duri yang ada ni. Duri ah. Tak boleh, angkat. Oh, yang ni kena. Mudah. Siapa yang banyak cakap tu? Tunjuk kat Zul. Aduh. Abang. Jom. Mata kecil je tu. Mata kecil. Ui. Push. Sambaras.
Tu paten capraya. Oh. Angkat terus. Oh, patin tu. Patin tu. Patin. Weh, patin lagi ya. Tobi, patin Tobi. Tak kena. Kali dah ni. Sekejap. Sekejap. Ha, sepit dia bagi aku. Macam geram. Geram dia. Duri. Budi lah. Aduh. Duri tak mau. Cahaya. Ui, besar. Angkat tu. Saya tunggu. Kenapa ni? Nanti terbang. Bawa sini terus. Ini ikut merah ya? Tukang tekel lah. Tukar lah. Ha? Jadilah. Masing-masing tu. Lama si angkat. Benar. Oh. Bau. Yang ni? Kalau dia nak jadi baung dia kena kahwin tu kan baung. Kecil lagi ni. Baung ya. 16 batang. Boleh dia tak boleh kahwin. Oh, udang dah. Dah. Oh, mata biawak. Mango. Reza ni tu tukar tempat. Mata biru. Mata dia terbuka sangat ke apa? Matanya mata TikTok menipu. Dia mata Gambar. Dia makan kedut-kedut. Nanti dia nak balik. Baru dia main lah. Alamak. Oh, dia bangun jatuh. Kalau you tu janganlah jatuh kat aku punya beg. Dia nak jatuh macam mana? Dah. Pudeng. Okey, dah selesai. Weh, ni besar ni. Tobi. Baru sepik hidung aku bang. Beranak aja kita. Ada. Asyik dia je. Banyak. Anak lah, semua bertelur. Musim ah. Musim bertelur. Intan memang banyak udang telur. Ha? Telur intan memang banyak udang telur. Kecil dah tak mau. Telan juga lah deh. Oh, mata lain juga ah. Ui, som. Ui, dah. Ui. Ni apa ni? Apa ni? Baung. Ui. Ui, besar. Ini yang Tobi cari tu. Ada gunting.
angkat semua. Ui, besar bau lagi. Batu. Terai. Ini lagi besar ni, lagi besar ni. Tangguh. Tu, tangguh atas tu. Tangguh. Tu, tangguh atas tu. Takut lepas. Oi, Biras dia pun sama naik. Miras dia. Tak boleh jadilah. Saiz ah. 3 ekor. 3 ekor. Mantap. Strike tu. Berapa kilo ni? Banyak tu. Ni pula udang. Lang. Tuang kan? Tuang ya. Bawah. Alam. Ya. Topik biru. Yang besar. Oh, Samir sebelah hujung eh? Samir mana? Sebelah hujung.